Aman saban tahun Aman lebih baik So next year macam mana? Aman takkan Aman nak tak standard yang lebih rendah, apa kata kan? Lepas ni podium macam mana Abang nak buat, nak terapkan momentum macam tu bang? So saya memang selalu letak kat mindset saya perlukan segitiga. Saya nak duduk paling atas sekali, ke tempat sempit tak semua orang boleh capai. So memang rasa benda tu bukan mudah. So memang perlukan lebih banyak lagi podium sebab benda tu bukan mudah. Memang perlukan lebih consistent training, race, memang perlukan nutrition, memang perlukan semua benda dalam tempoh punya life untuk cycling. So memang rasa benda tu tak mudah. So memang harap rakyat Malaysia bagi sokongan yang gemuruh untuk rider Malaysia. Mungkin di luar daripada rider Aman penganjuran ni MSN handle untuk 3 edisi. Dan lepas ni macam mana Aman tengok penganjuran ni berjaya ke tidak? Capai dengan tak ada isu kan? Kewangan selama ni macam mana Aman tengok? Aman rasa pihak penganjur Petronas kali ni memang sarankan sign kontrak 10 tahun seterusnya. Sebab Aman rasa memang layak organizer, penganjur, semua benda lah, punya cara diorang atur arrangement. Lepas tu Aiman rasa memang diorang dah berpengalaman untuk edition Petronas tu kali ni. So Aiman tak nak orang lain yang handle ni, sebab Aiman tahu benda ni orang yang, kalau orang lain handle memang takkan sama benda macam ni. Aiman pernah cakap hari tu masa korbankan Sukan Asia untuk datang ke Letua di Langkawi. Apa maknanya Letua di Langkawi untuk Aiman? Benda ni semua pelumba Malaysia nak jadi pelumba Letua di Langkawi sebenarnya. So Aiman ketepikan Sukan Asia sebab Aiman dah pernah pergi Sukan Asia. Aiman nak masuk Letua Langkawi. So first debut Aiman Letua Langkawi, Aiman dapat best Asia Rider. So still Aiman rasa dah membanggakan. So Aiman rasa next year maybe Aiman nak pergi Commonwealth Game, Asian Game, maybe SEA Game. Ya, tu Aiman punya target. Aiman belum pernah pergi Olimpik So Aiman harap Aiman nak collect point untuk pergi Olimpik lah. Aiman punya cita-cita.